Mana brother ni? Ya Allah. Ni je? Dalam move? Ini tak dalam bonnet. Dalam boleh? Yang tu? Ini tak dalam. Dia kena sejuk. Oh ya? Yeah? Orang 1040 je. Macam ni. Ada stick. Okay. Macam ni juga kan? Alright. Ni apa benda ni? Kuih tak ada? Uish! Ni apa? Sop? Sop ayam ke? Dia buttermilk. Okay. Muat tak? Muat ni? Oh, okay. Oh, alright. Itu kuih tak? Itu Oh, tak apa. Itu je? nanti. Ni kalau lalu tol, claim kat sana? Betul. Saya tanya dia. Aduh, sorry bang. Sekejap, saya alih kereta. Okay, kan. Boleh. Bahaya siut. Macam mana kau? Abang hantar QR dengan screenshot yang tu berapa? Nombor WhatsApp sini lah. WhatsApp. Alright, okay, thank you. Okay, Alright, sama. Okay, order seterusnya, barang pun dah ambil. Kita nak hantar dekat KL. Alright, jarak perjalanan kita adalah 42 minit lalu tol lah. So, jom jalan-jalan. Assalamualaikum, kena bayar ke? Alamak, jauh lah pula. Jap. Itulah kau parking jauh sangat, Ami. Sabar kak, saya on the way. Allah, woi, bergoncang dunia. Okay, so lah sampai. Yes, drop off now. Alhamdulillah, kita punya kuah, kita punya kuih tat elok lagi. Okay, inilah barangnya. Saya ambil gambar lah ni. Mana nak letak dulu? Ni kuah buttermilk ke? Betul. Ni apa? Six Cafe ke? Cafe. Oh, okay. Ni kuih tat? Saya rasa kan. Okay. Yang tu nak ke bawah tu. Yang tu nak ke sini tu. Okay. Alright. Ni apa? Kuih tat ke? Krim brulee. Krim. Okay. Terima kasih. Okay, alright, sama. Okay, thank you kak. Sama. Alhamdulillah, untuk job tadi kita berjaya dapat RM22.50. Banyak lah tu. Tu bersih dah, tolak dah Lalamove. So, jom cari order yang seterusnya.